Program Taksi Rakyat 1 Malaysia Terima telah diadakan pada 24 Jun 2012 di Kompleks Sukan Bukit Jalil. Program ini telah dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Di bawah program Terima, Perdana Menteri telah mengumumkan pemberian voucher subsidi tayar sebanyak RM520 bagi penggantian 4 tayar kepada pemandu teksi. Boleh dapat 1 set tayar percuma setahun. Program ini bertujuan menghargai sokongan dan bantuan pemandu, pengusaha dan persatuan teksi dalam penyebaran maklumat kepada orang ramai. Jadi di sinilah kita nak luak perasaan kita, apa yang kita nak dengan pemimpin. Kita tengok ramai orang sini sekarang. Itu yang kita bagus. Kita orang pun dalam sehari tu dapat dalam 200, bayar teksi lagi, bayar sewa rumah. Kos hidup tinggi, terlalu tinggi hidup dekat KL ni. Sebab tu kita sokonglah bantuan kerajaan Satu Malaysia ni memang selalu baiklah untuk kita. Meringankan beban para pemandu untuk meneruskan hidup di Bandar Kuala Lumpur ni. Memang kami halu-halukan lah. Kerajaan pun ambil berat tentang kita semua. Kita pun sangat puas hatilah. Terima kasih kerajaan Malaysia. Dapat dia voucher pasal senang sikit. Bolehlah jimat duit. Lagipun banyak saya dapat sini pendapat pengalaman baik. Saya jumpa orang-orang semua banyak. Kita terima kasih One Malaysia. Saya ingat program ini bagus. Dapat bantu pemandu taksi Malaysia lah. Kami dapat merasa nikmatnya daripada PM kita. Memang itu yang kami lalukan. Bukan kata kami nak ampu kerajaan, tak. Kata selama hari ini kami memang sokong kerajaan. Tapi kalau dia nak bagi tiap-tiap tahun memang meringankan beban kami sebagai pemandu teksi ini. Koma, ayah dah berbunga, mau kita bawa teksi sama-sama. Hantar passenger, tak kisah ke mana, sebab kita dapat tayar percuma. Kata demo sakit nak cari makan, tayar botak kata tak boleh jalan. Kata demo ramai yang menderita, nasib baik kerajaan bantu kita. Selain daripada itu, kerajaan melalui Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan KPKK menyediakan dana lebih daripada RM1 juta untuk melindungi lebih 100,000 pemandu teksi di seluruh negeri melalui skim insurans perlindungan kemalangan diri. Satu Malaysia! Satu!